Dalam bahasa Arab sebut sedekah, dalam terjemahan sebut zakat. Sama atau beza? Ambil kaedah. Asal perkataan sedekah dalam Al-Quran dan hadis bermaksud zakat. Kita pada hari ini kita membezakan antara zakat dengan sedekah dari segi istilah. Zakat ialah benda yang wajib, sedekah ialah benda yang sunat. Itu istilah yang digunakan pada hari ini seperti mana yang disebut oleh para ulama. Tetapi penting juga untuk tuan-tuan tahu bahawa asal perkataan sedekah dalam Al-Quran dan juga hadis membawa maksud zakat. Kalau Al-Quran Allah kata innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Ayat yang menjelaskan tentang 8 asnaf penerima zakat itu. Allah kata innamas sadaqat. Sesungguhnya sedekah-sedekah. Sedangkan yang dimaksudkan ialah zakat. 8 asnaf zakat. Ini kaedah elok untuk tuan-tuan tahu supaya tuan-tuan jangan kelirulah. Jadi macam mana nak tahu sedekah itu maksud dia lah sedekah yang sunat atau sedekah yang wajib iaitu zakat? Kita kata bergantung kepada konteks secara makna. Dan itulah yang sepatutnya.